Tengok lagi. Kapal meletis. Ada lagi. Syukur alhamdulillah. Ada lagi. 3 sekali. Hampir satu mata satu. Saya simak Datuk. Ini bukan musim ikannya, akan tetapi air yang tenang, air yang keruh, cuaca yang sangat mendung. Keadaan ini memungkinkan ikan naik di atas pesisiran pantai. Di saat pukat dilabuhkan, karawan-karawan pertama ini menjadi sangat-sangat menggembirakan kami. Bukan setakat ikan saja, terdapat juga spesies-spesies yang lain yang sangkut di jaring yang kecil ini. Satu demi satu ikan dilepaskan dari pukat yang bersaiz kecil ini. Woi, apa tu? Saya mendapatkan sotong. Hasil yang luar biasa. Ini nak koyakkan jaring saya ni, sahabat. Jom kita Ini memang dia sama-sama nak koyakkan saksikan jaring saya. cara-cara penangkapan dan hasil. Ya Allah. Sudah lambat. Dengan kalimah Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabannar. Amin. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang, bertemu kembali kita di dalam Saro Channel 88 Second. Alhamdulillah, pada video kali ini saya hanya berkesempatan lah untuk menahan pukat sahabat menahan pukat. Dan saya nak ucapkan selamat tahun baru. Dan saya ingin memohon maaf sahabat seandainya saya terkasar bahasa, bergurau kasar ke sahabat. Saya ingin memohon maaf lah dalam saya membuat video selama kita bersama Saro Channel 88 Carry dan Second. Okeylah, jom. Pukat saya dah siap pasang dah. Cuaca hari ni mendung sahabat. Mantap padu. Keadaan air keruh tapi sejuk. Dan tadi saya dah buat karawan yang pertama. Itu dia. Adalah dalam beberapa ekor lah. Okey, jom kita teruskan dengan melihat hasil kita. Untuk karawan yang kedua, minta tolong. Semoga ada rezekinya lah sahabat. Ini air sejuk ni payah sikit lah sahabat. Bismillah. Aduh dah. Ikan teri. Ikan bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan selangat. Ya, Asin. Oi. Asin Tak rasa buat sikit dulu. Sebab ni jaring ni panjang ni sahabat. Pukat ni panjang betul. Kawan kita buat panjang sangat. Ni beli jugalah daripada subscriber kita juga. Tadi banyak tu. Lepas ke dah. Kepas licin. Takai ini tak ada lagi. Kita ada 4 letak. Kita ada 4 letak. Setiap satu pelampung satu Ada kecil dulu. Kecil itu kita sikit dulu. Nampaknya
Caught dah. Dah. Oh, ada je. Oh. Nampaknya kita mendapatkan hasil ikan mulus yang sangat besar. Nampak ni sahabat. Mantap. Okey, yang kedua. Yang pertama tadi ada seekor. Yang kedua ni dah agak lama dah bertahan. Alhamdulillah hasil ikan pukat yang kedua ada. Mantap padu. Jom. Ikan tulang. Oi, ikan Biji nangka. biji nangka. Lepaskan hidup lagi kan? Tak tahu lah. Hmm? Dah krokodil. Oh, jadi umpan. Jadi umpan siakap lah. Oh, ada lagi. Oh, ini ikan yang ke-6. Okeylah sahabat. Ini saya cari untuk ada orang order lah sahabat. Dia nak memancing pakai umpan ni lah. Ikan ni dia nak buat umpan. Dia bukan nak buat lauk dia. Nak buat umpan ni. Umpan padu. Umpan ikan pari. Dia ada trip memancing hari Khamis ni kan? Bermakna 8 hari bulan 1. Dia pun nak buat perasmian tahun baru. Sarul punya tim tempat kerja lah sebenarnya. Ada dia orang ada buat trip memancing kat Kelong Nazri kan, Pantai Bagalalang. Ya. Negeri di Pantai Bagalalang. Saya tak pergi lah. Tapi Syarul tak pergi. Sebab saya nak lebih luangkan masa bersama keluarga dan isteri. Kita dapat buat konten. Sebab 24 jam kan? Kau tak silap. 24 jam oh. Dia orang mancing daripada pukul 10 sampai pagi hari Jumaat tu pukul 10 juga. Bermakna 24 jam. Bersamaan dengan 10 orang Besar. Bersapaan dengan 10 orang. Bermakna 700. Sama lah tu. InsyaAllah kan. Semoga ada rezeki diorang nanti. Semoga dapat ikan lah. Dapat ikan sekak. Siakap yang besar-besar yang terlepas dulu tu kan. Syarul dulu terlepas ikan siakap dulu. Ada lagi. Silakan. Sedap kan? Ada lagi. Mana ni? Tak. Okay, masuk yang ke Masuk yang seterusnya. ketiga. Ini macam belik lah. Yang ketiga ni. Banyak dah. Mentah kecil-kecil dah. Mana yang besar-besar kan? Oh, kau ni lah. Yang besar ni. Mana ni bang? Mantap. Bayangan sudah terasa kan? Bayangan ke paduan sudah terasa. Bayangan kepaduan. Mantap. Ini kalau terus ada ni, syok oh. Yang cari syok. Yang nonton pun syok. Apa ni? Ada gedas-gedus. Biji nangka. Ni, Gedas-gedus. satu, dua. Ya, ni besar. 2, 3. Ada lagi tak? Memang padu berada. Cuba angkat dia. Ada lagi. Ada tu ini. Ni ha. 4 ekor. Ini saiz mak datuk. Saiznya mak datuk. Besar tu. Ui, rezeki. Rezeki pasang ngam-ngam ah. Laut luas kita tak tahu. Allah bagi besar. Besar-besar dan ada barang. Ush, sayang. Ini tak boleh buat mancing ni. Ini buat makan syok. Bagi dia orang yang tu je kan. Yang kecil-kecil. Kadang-kadang kejam juga Sarul ni. Bukan, rugi. Tak ada, dia memang saiz Memang ni. saya kecil kan.
ikan pari memang Kita saya backup diri sendiri. Oh, backup diri sendiri. Basah. Atas saja. Atas pun kena. Ada lagi. Ngam betul hari ni pergi kan? Ngam eh? Ngam lah. Sesuai dia punya Sesuai dengan kita punya percintaan. Poyo, poyo. Yo 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 yo. Kalau Roslan Roslan jele. Adik. Ya mesti ya. Kesuka guna perkataan laki. Adik. Oh, adik. So, adik-adiknya. Adik-adik. Mantap. Jampi dulu. Jampi ya. Mata Kak Jin, mata Kak Jin. Apa dia? Oh, lama ketik ah. Aku nak kena jampi dulu lah. Apa tu dah? Air sudah surut, balas lutut. Sekejap lagi kita gasak ni. Baru 2 kali. Parah kan? Baby. Baru kali kedua. Gasak Mantap. Okey, yang terakhir. Pukat yang nombor 4. Oh, ya Allah. Tanah lah ya. Ampun lah. Kecil kan? Jaga jangan lari. Sikit. Sorry ya, terkejut. Minta maaf. Kalau saya terkejut tak boleh menjerit. Kalau saya terkejut, saya sedut. Macam tu. Ya ke? Ke hit dulu yang lari. Oh yo, dia dulu yang lari. Oh, dia terkejut. Alhamdulillah. Kami syukuran rezeki. Ya Allah ni. Kalau dia tak nak bagi. Kali ni kita berada tak bermain kat Pantai Murut kan? Alhamdulillah. Hari ni lah. Besok-besok sana juga. Banyaknya ikan bolos hijau. Hijau ah. Dia punya apa ni? Tanda dia berwarna hijau. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah, kita mau jaga banyak kuat ni. Ini tempat mau jaga banyak kuat. Sentiasa berhati-hati kan? Nanti ada cicak besar nanti. Tak. Tengok tu. Ini nanti kita terus je. Terus. Panen. Ya Allah. InsyaAllah Sarul. Dapat dengar satu. Bayangan dia ni. Sana pun ada lagi. Bayangan. Sudah merasai kepasan. Wei. Apa? Ya Allah. Memang.
Sarah tak makan sebulan. Begitu memang. Begitu memang. Sebulan tak makan. Kita sayang sebenarnya. Bila kita sayang, kita tak grip kuat-kuat lah. Puasa ni sebulan tak puasa sebulan. Tak apa. Abang Kelana memang mantap apa jaring Abang Kelana. Besar ikan bang. Aduh. Baik. Ha, dapat kawan dia dah. Siapa? Tadi tu ada seekor. Oh iya ke? Hmm. Bukan dia berkadut. Ni lah ada gitu, dah jadi lauk dah. Masalahnya No speak. Habis dah. hancur berderai Ambil kan? dan berkecai. Yang hancur tu tak boleh ke buat umpan kan ni? Boleh Mancing. Boleh. Ambil yang hancur-hancur je. Ni. Hancur-hancur siapa nak beli bah? Tengok dia punya bergerak badan pun dah cukup dah. Rasa nak pegang-pegang dah. Bukan ni. Bergerak badan. Dia punya apa ni, menari-menari dia tu kan. Menari ya? Bergerak-gerak. Ikan menari ke? Bertelur. Ikan mengandung ke bertelur ke apa? Ada ikan mengandung, Mengandung, ada ikan bertelur. beranak ke bunting? Mana satu? Sama. Di bawah satu perkataan sama. Bertelur. Ikan berak kata berak. Ikan berak. Tapi dia ada kencing lah. Dia kencing di air je. Cuba teka. Ikan apa yang selalu kencing? Selalu kencing. Ikan kawang. Ikan lawang lah, lawang. Ikan mata kelanjang. Ya. Dia selalu Alhamdulillah, ini yang pertama, karawan yang pertama. Sudah ada lah. sudah mendapatkan hasil kan. Mendapatkan rezeki. Ya, sekilo setengah ada dah ni. Sangkut mula. Okey. Alright, jom. Kita terus tengok karawan yang seterusnya. Ada apa? Ini hasilnya. Untuk karawan yang Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana cok mana? Syukur. Karawan kali yang kedua. 3. 3. Oh, 3 Ada barang. Ketam gorgon. Yang betina pula. Jadi kita dapat 2 yang jantan. 1 betina. Ini kalau pasang jari ketam tak ada masalah. Ini ketam jalan. Jalan je. Biasanya tak ada. Pernah pasang dulu tapi tak ada lah. Mulai dia Dia kalau air semakin bawah dia memang main-main lah. Besar tu dah lepas, dah memang tak dapat lah. Dah lepas memang tak dapat kak. Dekat je lah. Dekat je lah. Mana ada? Tu ni. Mantap. Ada lagi. Kita dah mula merangkak. Setiap peserta kita dah mula merangkak.
Ada lagi. 2 sekali. Hop. Hop. Apa ni? Lak. Dia memang kalau dapat ikan target memang ada kan? Lemah lah. Lemah Tak. Aduh. Seko. Ini seko. Ada keranjang macam ikan bolos. Ni dah sampai ujung-ujung nanti tak ada dah ni. Ni ikan ni ambil. Ha? Amal lepas kau. Jangan lepas. Dah layang. Dah. Jangan tunjuk gasak sangat. Tak perlu nak menilai. Oh yo. Nasib baik dapat lagi yo. Besar memang. Kenapa? Nak makan sebulan ke macam mana tu? Dia kena satu anu je. Tak makan sebulan. Jalan lagi. Banyak lah. Weh, lepas ke? Tengok. Ni ada bunyi tanyik. Pun air sikit kan? Bising kan? Memang eh. Main air mesti bunyi air. Bergula-gula lah. Iya. Ni apa ni? Langgar begitu saja. Apa ni? Itu kentik Apa nama? Oh, kutu. Boleh makan kan yang tu tu? Tak boleh. Buang. Itu kutu laut. Ya, Aduh. Tak makan. Sebulan. Tak makan 2-3 bulan dah kot. Licin sahabat. 4 ekor sekali ya. Berapa lagi? Ya, lepas. Biasalah tu. Dapat banyak memang kena lepas. Okeylah sahabat. Jom. Saya lanjutkanlah sahabat. Sebab saya dah gasak sangat ni. Tak sampai dah terkata kan? Dia memang sahabat. Kalau sahabat tengok kan, daripada apa yang saya dan isteri saya buat ni, setiap kali buka seekor, kita mesti kena letak dalam tong. Dia tak boleh 2 ekor sekali Buka 2 ekor, masuk dalam tong sekali.
Tak boleh, dia kena buka seko-seko. Apa ya? Memang. Ya, Kak. Besar tau. Memang puas hati beli. Hari ni pergi dah balik muda. Besok pergi lagi pergi. Barang ada boleh lah rekit. Mantap. Seru amat dong. Weh, seru. Jangan. Tak makan. Lihat sana. Masih lagi. Kita masih lagi membuka ikan-ikan idaman dan yang ditargetkan. Kali kalau dia ada, memang padu. Mungkin dah 2-3 hari hujan tu kan. Lepas panas satu hari. Angin pun tak ada. Cantik lah kan. Memang cantik lah. Memang sedih lah. Memang makanan kita lah. Yang kita lah. Koyak sarung ni. Rasau. Ini kita belum tunjuk berapa belas kilo lagi. Kita tunjuk mana yang sikit-sikit je. Sebab yang berbelas kilo tu, itu cari makan. Tunjuk yang sikit-sikit je. Sedap betul kan. Masak goreng ya. Jangan cerita lah pasal makan. 10 ekor boleh makan seorang. Nak makan puas-puas. 2 ekor makan seorang. 10 ekor makan seorang. Nak makan puas-puas. Besar ni siapa? Ni kan. Ni kan. Ya. Tak apa. Surut kan ni. Surut? Nah, no. Ni So. sedikit ni. Seriding. Orang panggil ikan cili. Panen terus. Kita dah berapa hari tak pergi laut ni? Ya. 2 hari dah kan? Oh, hidup. Ingat kan dah mati. Okeylah, ini rekod yang kali kedua sajalah. Yang seterusnya saya tak rekod lagi. Kita sama je. Memang kita gasak. Nanti pecah memori tu. Memori telefon pecah. Sama je sama, pencarian dia sama je. Tapi kegasakan dia tu Ni kipe. Memang. Sini boleh kot ya, sini. Okey, jom kita terus kepada hasil je kan. Ini sahabat Alhamdulillah sahabat. Banyak ni sahabat. 3.
5, 6, 7, 8. Ya Allah, banyak betul ikan. Alhamdulillah, syukur. Tengok lagi. Tengok lagi. Sampai mengeletis. Ada lagi. Syukur alhamdulillah. Ada lagi. 3 sekali. Hampir satu mata satu. Kegasakan ikan bolos pada kali ini sangat-sangat memberasakan. Dan tidak terkata-kata lagi. Jom, mari kita tengok. Mari kita saksikan. Wah, layak. Woi, apa tu? Saya mendapatkan sotong. Jaring pendek je, tapi dapat sotong. Ada ya kan? Kata bergelar itu. Ada sotong. Saya ingatkan tadi daun tau sabar. Lepas tu dia kentut terus. Lepas tu dia kentut. Apa ni gitu? Oh ya Allah. Ui. Belum habis lagi. Tak habis lagi. Macam ni punya hasil kita takkan ditinggalkan. Isteri semakin sayang. Semakin dibelai-belai. Semakin dibelai seperti raja di dalam lautan. Itu ada lagi tu? Nak tengok ke depan lah. Tak boleh. Lagi tu ujung lagi sana kan? Banyak ujung mana lagi? Tapi sini Sini dah 3 kilo mau. Jom, saya lanjutkan. Nanti kita tengok hasil. Mantap baru. Ini nak koyakkan jaring saya ni sahabat. Ini memang dia nak koyakkan jaring saya. Ya Allah, masuk. Woi. Dia nak koyakkan saya punya pukat ni. Basah pula tu. Jaga. isterinya semakin sayang. Basah. Ikan kerapu pun ada. Masa sakit ke apa? Dia sakit apa lepas lah. Takut kan? Sakit-sakit kita bawa lauk dia pula. Ambil lah yang sihat macam ni kan. Sihat sikit tak apa kan? Sakit tak apa. Okey lanjut. Okeylah, jom. Okeylah sahabat. Panen terus sampai habis. Penat sahabat. Tong kita dah penuh tapi saya tak rekod tadi. Memang saya terus buat kerja je lah. Jom Terus mondok. kita teruskan dengan melihat hasil. Dari tadi hasil-hasil je sahabat. Ni kadang ada yang payah, kadang ada yang senang. Berat dah. Sakit pinggang lah. Tu dia. Apa? Nampak Mak Datuk. Mulut terputih. Apa ni? Fenomena. Fenomena apa ni? Fenomena ikan biru kurus. Ini fenomena apa ini? Ui, mantap ui. Cuy, mantap cuy. Fenomena betul. Tunjuk. Okey, dah selesai dah. Hasil pun dah penotong. Ini pun saya letak tadi banyak yang melompat dah. Jangan melompat ni. Melompat. Ini kat sana apa cerita tak tahu sahabat. Taklah kau kameranya. Ini kat sana. Nampak tu sahabat. Ini saya masuk-masuk tadi dia melompat keluar.
Aduh, kat sana tak tahu apa cerita. Kita berehat dulu bersama. Yang penting Yang penting kita dah aduh. ketuk tu. Okeylah, jom. Kita dah penuh tong. Rumah siapa yang terbakar hari ni? Okeylah sahabat. Saya dah sampai rumah dah sahabat. Nampaknya dah tak terdaya dah saya. Alhamdulillah, ini ketam batu. Ini keseluruhan ikan apa ni? Ikan bulus lah. Banyak. Banyak tu. Nanti saya timbang berapa kilo yang kita dapat Jom. Okeylah sahabat. Ini ada, saya dah timbang siap-siap sahabat. Dapat 6 kilo. 6 kilo, 2 kilo saya buat lauk lah. Ini ketam ada sikit lah. Alhamdulillah. 6, 7. Yang ni untuk memancing. Ikan beranak mati pun ada kat situ. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Hasil semua saya akan jual sahabat. Ni saya jual dekat orang-orang kampung je lah sahabat. Adalah dalam 10 kilo semua sahabat. Tadi mak mertua pun dah tak sabar dah nak masak katanya. Dia ambil tu pergi siang terus Okeylah, jom. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Sarawak Channel 88 Second. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, ada